Tenaga Nasional Berhad sekali lagi mengharumkan nama Malaysia di pentas global apabila dinobatkan sebagai jenama terbaik tahunan 2025-2026 oleh Forum Penjenamaan Dunia di Osaka, Jepun. Pengiktirafan berprestij ini diberikan sebagai tanda kecemerlangan TNB dalam kepimpinan jenama sektor tenaga. Lebih membanggakan, TNB merupakan satu-satunya jenama dari Malaysia yang menerima anugerah di bawah kategori tenaga kuasa. Ini bukan kali pertama TNB diiktiraf. Syarikat utiliti elektrik negara ini turut meraih anugerah sama pada 2014, 2018, 2019 dan 2021, membuktikan konsistensi dan kekuatan jenama yang tidak pernah pudar. Anugerah ini dianjurkan oleh World Branding Forum, sebuah organisasi bukan keuntungan berpangkalan di London yang komited meningkatkan standard penjenamaan demi manfaat komuniti global dan pengguna. Pengiktirafan ini mencerminkan dedikasi TNB dalam memberikan nilai terbaik kepada negara. Ia juga mengiktiraf usaha lebih 35,000 kaki tangan TNB di seluruh Malaysia yang setiap hari memastikan bekalan elektrik stabil, selamat dan berdaya tahan. Dengan lebih 11 juta pelanggan di seluruh negara, TNB terus memperkukuh peranannya sebagai penyedia tenaga utama, bukan sekadar membekalkan elektrik tetapi menyediakan penyelesaian tenaga masa depan.